Tahun ni khatam 30 juzuk, kul tarawih 20 rakaat, solat awal waktu, kesumah, tahajud setiap malam, 7 orang sahur. Apa lagi Jim, benda ni? Ni lah buat checklist. Checklist apa pula ni? Checklist puasa tahun ni macam tak biasa lah. New me. Azim, selama ni aku tegur kau tak pernah nak makan aku punya teguran. Untuk kali ni, ini pertama kali kau buat apa yang kau nak buat. Aku doakan apa yang kau rancang ni jadilah, Zim. InsyaAllah ni. Kasih jadi. Tidur awal, bangun lambat. Kalau tidur lambat, bangun lambat juga. Tak tidur. Pal, bangun Pal. Bangun. Sahur. Ya. Sahur jom. Pal, sahur jom. Sahur. Ya. Berapa dah sekarang? 4:30. 4:30, Zim. Yes. Awal lagi. Tak ada. Zim, tak nak Zim. Zim balik. Sahur. Zim. Tak ada. Azim tidur. Sahur. Alhamdulillah. Dan hidup sahur. Lepas ni push rank khatam Quran 30 juzuk. Aduh. Awal lagi. Pukul 5. Tidur dulu lah. One eternity later. Astaghfirullahalazim. Azim. Zim. Bangun Zim. Zim, bangun Zim. Kau tengok sekarang pukul apa dah sekarang? Pukul 9. Aku dah tak buka lagi. Aduh. Tahu pun kau dah pukul 9. Maksudnya engkau dah tinggal maghrib, buka, tarawih. Tarawih pun dah nak masuk witir dah ni. Engkau ni Zim, kalau macam ni lah cara engkau, list yang kau buat hari tu, tak payahlah. Mimpi je lah benda tu. Nik. Ya bro. Aku rasa aku nak beli mana gila makanan kat pasar nanti. Aku lapar gila lah. Tak payah ni. Kenapa? Nanti semua nafsu kau. Kau kena lawan nafsu kau tu. Nafsu Ni lah aku cuba. Aduh bro. Ramainya. Aku rasa ini waktunya. Bro, mari kita roboh. Ani, dah siap? Fi. Nanti pun siap Fi. Asal aja sangat Fi.
Bukan apa ya. Tahun ni kan aku nak jadi juara TV. Ui, berderah ni. Semua lah, setiap badan lah. Kasi jadi Afi. Kasih jadi. Dah Alias, aku nak sambung bila badan lah. Dia agak berat dulu lah. Ya Allah, semoga agama aku tahun ini jadi kenyataan. Amin. Bawa open house, tapi tak ada orang datang. Bola api lah. Assalamualaikum Fi. Kata nak datang rumah aku. Alah, apa korang je? Kau ajak lah ramai-ramai orang, member kau ke? Mak aku banyak masak ni. Ramai pun ramai lah. Yang nak standby. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uish, cepat ni. Kami datang yang beraya. Uish, awal je datang. Masuklah, masuklah. Ayah. Ya, terima kasih. Ni siapa Alah, takkan tak kenal. Juara pisang tak. Juara pisang tak? Oh, Afi. Tak apalah Fi. Jual Arifin lah. Saya menu kita encik mungkin tak mewah, tapi ada. Menu kita ini adalah Pasar Tanjung. Boleh? Ni. Jangan merebut. Apa dia? Jangan merebut. Nah, dia pakai baju macam ni, orang tak ada sepelik ke? Santai je, aku buat benda ni daripada sekolah. Macam kau kan ya? Santai, ikut je aku. Nah, tengok orang tu, baru nak beli makanan tu. Wah, kita dah kenyang lah pun, tengok baru nak beli makanan. Om tu Asal ni ngah? tak, tu dia Wawan. Aduh ngah, dia pancit ngah. Aduh. Dia pancit, alamak, aku dah lah baru beli ni. Tak apa ngah, aku ada satu aja. Kita Faiz, ni nak tunggu berapa lama ni? Aku dah penat dah ni. Tunggu sampai orang lalu lah. Macam tak ada orang. Sabar.
Ngah, tu ngah, ada orang ngah. Mana? Tu. Tunggu lah. Bang. Kenapa kau ni kat sini? Ni ah, kereta seorang kawan kami ni rosak. Lepas tu dia tak tinggalkan pula tu. Aduh. Dah, ya ke? Tak apa lah. Mes ni lah, ikut tebal kita orang. Boleh naik. Boleh. Sini. Duduk. Kau nak pergi makan untuk buka belum? Dah makan dah. Maksud dia belum jadi. Oh. Sepi go. Stop. Kenapa ni? Siapa ni? Lambat ni. Tengok ni. Ya Allah. Ini gambar makan ni. Tengok. Yang mana? Astagfirullahalazim. Bising lah kau ni. Dah, gerak. Jom. Sabar. Sebenarnya kita orang ni dah jais. Ya. Terima kasih korang dah menyerahkan diri. Terima kasih banyak. Alamak. Mission complete. Lain kali janganlah mokel nanti kantoi. Ya bro. Jangan mokel lagi. Kau tak ikat itu. Kat kamera. Hujan tu tengok ni. Solat jom. Lah. Dah imam hadis. Apa pula aku? Kau lah imam, kau kasih kau. Tak boleh abang, tak kasih. Tak boleh. Aku pun sunat. Tapi dia kalau itu. Aku tak boleh. Tak boleh lah. Kau kan belajar dalam kau. Kau kan belajar manhaj. Kau kan belajar kat masjid. Kau baca surah kan? Tak boleh lah. Aku baru hafal 3 kul. Aku baru hafal alif batas tapi aku belum pakai bala. Aku busuk dari semalam tak mandi. Aku tadi baru je main bola. Kau lah imam Bian. Bayangkan korang satu hari nanti anak muda. Korang ialah pemimpin. Korang yang akan memimpin keluarga korang satu hari nanti. Bayangkan apa jadi keluarga kalau tak ada pemimpin. Jadi baiklah kita asyik berebut nak jadi siapa yang jadi imam. Bertolak-tolak jadi imam. Jom. Okeylah, kita solat. Allahu Akbar. Siapa nak imam? Kau imam. Kau imam kau. Hai kawan-kawan. Apa plan kita hari ni? Takkan terawih kot. Bijak. Awak cadang, kita lepak. Tapi kita nak lepak kat mana? Aku rasa lagi kita lepak tapak camp. Tak boleh. Itu kat lalu. Kacau lah. Apa kata kita lepak rumah cleaner? Bijak. Situ tak boleh juga. Cleaner suka tidur situ. Alah Fi, aku tahu ada benar. Lepak kat Dewan. Aku takut. Situ pun tak boleh juga. Kau nak kena marah ke nanti? Alah, apa susah? Lepak tangki air lah. Tak. Aku gayat. Tapi kan, dengar cerita, ada benda tu. Adalah benda tu. Lagi lah. Bayi. Jangan seru. Tak juga kan? Baik. Pak mana? Tak. Daripada semua tempat korang takut, baik kita duduk asrama je. Macam mana? Okey, entah setuju. Okey. Astaghfirullahaladzim. Yep, Adi mana Adi? Tahu, katanya ambil barang kat atas. Sam, kenapa Adi buat? Tahu lah, lambat betul. Ya Allah. Ais, dah sampai dah. Assalamualaikum. Boleh lah lambat. Kita orang tadi ambil barang. Aduh, barang apa tu? Tu yang kau tak tahu. Ni, aku tunjuk. Pijik, keluarkan pijik.
Lambat lah kau ni. Nampak ni? Benda tu. Inilah namanya kita tak kosong malam ni. Kita main meriam. Tunggu apa lagi? Meriam dah ada. Tempat pun dah ada. Apa lagi? Jom lah. Jom. Fit, ni apa benda ni Fit? Ni lah benda kita nak main lagi ni. Nama benda ni Meriam Spiritus Boss. Spiritus Boss. Inilah yang tak aku. Kalau kat TikTok dia bang 5 semprot. Run. Okey, clear. Confirm clear ni. Ya. Clear. Oi, nasib baik lepas tadi. Kalau tak, alhamdulillah tak kantoi. Kalau tak kena teruk oh. Wah. Oi. Lepas tu sekarang ni kita nak buat apa? Meriam kat Fitri ni. Sabar lu. Siapa kata kat Fitri? Kita ada. Tadi nasib baik Fitri sempat bagi aku. Ya. Boleh lah. Jom lah, kita main ni. Jom. Aku dah tak sabar ni. Berapa spray ni? 10 lah, 10. Okey. Turun. Ni biji, aku buat dulu ke kau nak try ni? Kau try dulu. Try dulu Ya. Try dulu ni. Abang biji. Kata aku dulu. Hati biji. Bahaya biji. Asa better jangan biji. Biji! Macam mana ni? Aduh. Habis lah kita. Ish. Innalillah. Main mencuri lagi. Korang dah main mencuri ni dah tarawih belum? Belum Ustaz. Belum. Ya Allah. Bulan Ramadan ni bulan pengampunan. Banyakkan baca Quran, banyak solat sunat. Ustaz. Dah. Pergi tolong main berkorang ni. Dah rentung dah ni. Ustaz. Meanwhile. Ustaz kat mana pula ni? Fit, kita Fit. Okey bos. Clear. Keluar. Jom. Syai, Spiritus mana Spiritus si Fitri bagi ke Adi. Weh, serang. Apa lagi tu? Awak kat mana ni? Panasnya. Debu apa ni? Hingga aku ni. Gua nak mana? Uish. Siapa? Jangan main Aish. Asal orang tak jawab ni. Bahaya macam ni. Baik aku keluar. Asal keras ni. Aish. Mana Aish? Fitri. Diorang di mana ni? Aduh, mana diorang ni? Tak ada. Aduh, bahaya ni. Berkatil je. Tak ada pun. Sana pun tak ada. Tantas sebelah aku. Ih, apa tu? Benda tu. Tak ada. Bahaya ni. Sikit je
kaki aku. Oh. Siapa? Siapa ni? Tak ada lah. Mata aku masalah ni. Siapa ni? Aduh, kenapa ni? Ada lagi. Bangun. Oi, bangun. Ustaz. Putih lagi. Kena kena prank. Allah nanti. Dah. Sekarang Ustaz nak kamu pergi bilik warden, ikut kawan-kawan sekali. Jom. Dah, tak payah alasan ni. Kau alasan. Putus Ustaz kan? Boleh. Dah. Tatkala mentari mula membuka tirai, keindahannya mula terselah seiringan langkah mengejar impian. Mukadimah kami dimulai apabila kaki mengorak langkah di memisam Tanjung Karang. Teruja, takut, semua emosi dan perasaan bercampur aduk dimampat menjadi satu. Ketika kami mula duduk di bangku menengah buat pertama kali, hati tidak menerima segala yang hadir di depan mata. Suasana terasa asing, hatta tidak arif akan nama pendidik dan kawan-kawan. Malah perasaan ingin berpindah semakin membuak-buak. Bak kata pepatah, alah bisa tegal biasa. Terbitlah rasa selesa apabila sudah setahun bermukim di bumi indah dan permai ini. Pada saat ini, hati sudah kenal akan guru-guru dan rakan seperjuangan di tanah ini. Bijam celik, kami sudah mula melangkah ke tingkatan 3. Bak kata pujangga, hati sentiasa berbolak-balik. Pada ketika ini, perasaan ingin berpindah kembali menghadirkan diri. Dilema dapat dirasakan antara teman atau masa depan. Sedih dan takut ingin berpisah serta melalui arah tujuan yang akan dipilih. Yang pergi, biarlah berlalu pergi. Kini, yang tinggal perlu meneruskan perjuangan yang sedang menanti. Kaki kami mula beranjak memasuki tingkatan 4. Pada waktu yang singkat ini, hati mula berdebar dek peperiksaan besar pertama sepanjang hayat kami. Perjuangan yang besar dimulakan dan ingatan kami sudah terisi dengan semua cikgu-cikgu di Sam Tanjung Karang ini. Cerah yang disangka kekal rupanya mendung di tengah jalan. Kini mentari semakin hampir menutup tirai. Tanpa kami sedar, kami sudah berada di tingkatan 5. Di setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, dan setiap perpisahan pasti akan meninggalkan kenangan. Pada akhirnya, perjuangan yang panjang ini hampir ke penghujungnya. Rasa takut menjala ke segenap tubuh yang kerdil ini. Peperiksaan yang akan menentukan masa hadapan sudah tiba di depan mata. Namun, perasaan sayang semakin kuat merasuk diri apabila kaki terpaksa melangkah keluar perlahan-lahan. Sayang akan guru, rakan dan sekolah. Namun, untuk kesekian kalinya, saya rasa sedih. Tak. Bukan saya. Kami. Namun, sekuat mana pun kita mencuba untuk melawan waktu, ia akan terus maju ke harapan. Rasa sayang yang telah lama hilang pasti akan terbit kembali apabila kehilangan semakin menghampiri.
keyakinan akan hilang satu, namun Qadar Yang Maha Esa lebih berkuasa akan hal itu. Kenangan dan memori terukir di hati. Segalanya akan disimpan di hati. Kini, usaha dan daya milik kami dan hasil milik Yang Maha memiliki. Kami akan cuba curahkan segala daya untuk guru tercinta yang sudah menggadai nyawa demi kami. Terima kasih, Cikgu.